Okay, hai. Assalamualaikum, selamat malam. Malam ni aku tak ada nak buat video apa sangat. Cuma aku nak cerita aja. Aku kena scam hari ni RM5,700. Okay, beli motor. Okay, aku buat video ni untuk korang kalau boleh tolong. Alhamdulillah, yang mana ikhlas lah. Bukan aku mengharap sangat. Cuma kalau ada yang boleh tolong ikhtiar macam mana ke, ataupun kau nak bantu, nak transfer ke aku, Alhamdulillah. Okay, ini ada QR aku dekat sini. Okay, aku tunjuk sekejap je. Okay, korang screenshot kat situ. Dan kemudian aku nak cerita. Okay, cerita dia, aku kena scam RM5,700 ni. Cara dia senang je. Okay, aku beli motor, cari dekat Facebook. Dan kemudian di Facebook tu dia bagi nombor WhatsApp lah. Aku dah WhatsApp dia. Okay, dia ada 3 orang dalam situasi ni. Okay, aku pembeli dan dia ada owner motor yang betul. Okay, memang nak jual motor. Dan juga ada orang tengah, iaitu scammer. Okay, aku chat dengan scammer tu. Okay, bang, saya nak beli motor. Dan dia cakap motor tu adalah motor abang ipar dia. Okay, dia ni scammer ni ibarat adik ipar dia lah. Okay, bang, motor tu ada dekat Semenyih. Okay, memang nak jual dengan harga RM5,700. Dan aku dah pergi Semenyih. Okay, dia bagi location. Siap-siap scammer ni bagi location betul owner. Okay, aku pergi tengok motor. Aku dah test bawa motor semua. Lepas tu aku dah test motor. Aku kira jadi lah. Tapi sebelum aku kira jadi tu, okay, dia dah check dulu dah owner ni. Okay, dia suruh owner pura-pura lah. Okay, bang, kalau saya cari buyer untuk abang, abang cakap dekat buyer tu, abang ni adalah betul-betul abang ipar saya. Okay, yang saya ni adalah adik ipar. Okay, dan kemudian bila aku dah pergi jumpa, okay, aku siap tanya lagi owner, betul ke yang ni adik ipar? Adik ipar nama Ahmad. Okay, aku pun dari situ, oh betul lah kot. Tak adalah aku nak tanya lebih-lebih kan. Dan bila aku dah test motor apa semua dah okey, dan aku buat payment lah RM5,700. Okey, sekejap, ada receipt dia. Okey, RM5,700. Okey, dan kemudian ini adalah yang FB dia lah. Okey, promote motor tu. Dan aku dah pergi tengok motor. Ini dia. Okey, ini motornya. Dan bila aku dah transfer, aku hantar receipt dekat dia. Dan dia cakap tunggu kejap, saya nak check duit dah masuk belum. Okey, dia dah cakap duit dah masuk. Tapi owner tak nak tukar nama abang, dia cakap. Sebab dia tahu saya jual murah sangat. Dia dah bagi tahu kat aku, jangan bagi tahu owner tau, saya jual RM5,700. Nanti abang ipar saya kecil hati. Aku pun tak adalah bagi tahu harga kan. Lepas tu dah lama sangat aku tunggu kan. Dia suruh tambah lagi RM4,300, nak cukup RM10,000. Sebab dia dah tipu abang ipar dia. Ibarat orang beli motor dengan harga RM10,000. Aku cakap, saya dah tak ada duit bang, saya ada 200 ni balance untuk road tax. Dan kemudian bila macam tu, aku dah tunggu dia punya lama balas WhatsApp kan. Dia tak balas. Aku call dia pun tak dapat dah. WhatsApp pun memang tak reply dah satu tik. Dan kemudian aku rasa macam aku dah kena scam. Aku terus tanya dekat owner tu, bang, betul ke ni adik ipar? Cerita dia macam ni bang, saya yang ni orang tengah, dia tolong carikan ni. Dia suruh saya pura-pura macam adik ipar. Aku dah tepuk dah ya, confirm aku kena tipu. Bila macam tu, dah tahu kena tipu, pergi report lah. Dan pergi report dan buat report pada Maybank. Tapi duit tu selalunya kalau scam ni susah nak masuk balik. RM5,700 tu kira memang burn lah. Dan kepada korang, tolong hati-hati bila nak beli barang apa-apa melalui orang tengah. Kalau boleh, sediakan cash, bayar cash terus, jangan transfer. Itu kesilapan aku lah, transfer hari ni. Tak tahu lah, selalu aku okey. Hari ni aku bengap sikit, mungkin sikit tepi kot. Okay, jadi itu saja aku nak share hari ni untuk korang berjaga-jaga. Dan kalau boleh, elakkan, okay, daripada jadi mangsa penipuan. Okay, dan report pun aku dah buat, Alhamdulillah. Dan ini ada QR aku lah, kalau korang nak bantu, Alhamdulillah. Okay, itu sajalah untuk kali ni aku nak share dengan korang. Jaga-jaga. Terima kasih pada yang tengok video ni sampai habis. Pada scammer, saya doakan awak tak senang hidup dan pulangkan duit saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.